korang plan nak kahwin lagi 3 tahun, tapi duit hantaran, duit majlis 40k pun tak ada lagi. Jangan risau. Tengok video ni sampai habis, save dan share dulu. Kalau korang jenis yang pantang nampak duit dalam akaun bank, asyik nak berbelanja je, korang berdua wajib tukar strategi. Kumpul dalam bentuk emas, lelaki dan perempuan, target wajib ada 50 gram setiap orang. Cara dia senang je. Step pertama, korang berdua pergi buka akaun emas public gold masing-masing. Free je, tak kena bayar apa-apa. Step kedua, konsisten simpan 1.5 gram setiap bulan. Lelaki 1.5 gram, perempuan 1.5 gram. Buat benda ni selama 3 tahun, cukup je 36 bulan, boom. Masing-masing dah ada 54 gram dalam akaun JP. Masa ni, korang dah boleh withdraw, keluar emas fizikal 50 gram tu. Nak pegang sendiri pun boleh. Nanti, bila dah dekat nak kahwin, bawa je emas ni pergi mana-mana cawangan public gold satu Malaysia untuk tukar jadi cash. Paling syok, emas ni boleh buat hantaran tau. Memang nampak megah. Cuba tag pasangan korang. Untuk daftar secara percuma, komen di bawah.